buatkan tu. Okey, kita tengok market update hari ni gunakan teknik BBMA. Nampak kalau sebelum ni kita ada buat watchlist daily untuk MHB, nampak Bitrock ni 3 hari melakukan kenaikan. MHB hari tu hari Isnin, Selasa, Rabu. Ini Rabu terus naik lah. Ni watchlist yang dibuat pada minggu lepas lah. Okey, MHB daily re-entry untuk weekly lah. Okey, dia ni Dufu dah naik 20 bulan hari Isnin hari tu 20, 21, 22 untuk MHB MHB di daily. VS Tech okey pun dah ada kenaikan. Ini pun dah ada terakhir pun dah ada kenaikan untuk MHB di daily. Genetech pun ada kenaikan untuk MHB di daily. Untuk SCGB HD pun dah ada kenaikan. Untuk 20 Mi pun dah ada kenaikan. Mi telah membuat kenaikan. KGB pun sama. MS pun sama dah buat kenaikan. Kobe pun dah ada buat kenaikan. MHB di daily. SAM pun dah buat kenaikan. Hinari pun dah buat kenaikan. Signature pun dah buat kenaikan. OGX pun dah buat kenaikan. Sama M-Clean pun sama dah buat kenaikan 21 bulan. Dah buat kenaikan. MHB pun dah buat kenaikan. Franken untuk NE pun dah buat kenaikan 20 untuk UWC pun ada buat kenaikan. Maknanya semua watchlist kita minggu lepas, watchlist ni saya buat pada hari Jumaat lagi tu kan. Alhamdulillah, maknanya semua dah buat kenaikan lah. Maknanya untuk confirmation dia di weekly re-entry. Okay, weekly re-entry kalau kita nampak weekly dia re-entry buy. Re-entry buy maknanya candle di bawah MA510 low lah. MA510 low ada kenaikan. Dan untuk confirmation kita kena pergi di H4. Maknanya kalau H4 ada momentum buy, kemungkinan dia akan mencari top BB di daily lah. Macam Bitrock dah ada momentum buy, dah ada confirmation. KGB belum ada confirmation lagi, tapi KGB ni tengok H1 dah pun belum ada momentum lagi. Tak apa, H4 untuk kita momentum tu untuk kita confirmation lah untuk naik. Cuma kalau tak jadi cut loss di mana? Cut loss di 4 hour apabila dia breakdown 2 BB ni. Breakdown lebih itulah level cut loss kalau tidak menjadilah. Tapi yang ni menjadi dia kalau Mi ni kita nampak 4 hour dia macam ni. Kita tengok 1 hour. 1 hour ni tunggu EMA 1 hour tengok M15. Ni dah boleh entry betul ya, sebab dia dah EMA dengan MIB dah mendekati, betul dah boleh entry Mi ni. InsyaAllah dia akan naik lah ya. Dia akan naik. Tengok M5, dia dah buat MHB. Ni zone MHB. Kalau zone MHB M15 re-entry untuk 1 hour. Re-entry untuk 1 hour. Dia nanti
low BB ni akan mendekati net BB ni untuk kita re-entry. Okey, itu sajalah untuk channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.